Assalamualaikum sahabatku semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita. Untuk episod kali ini saya akan kongsikan satu menu resepi yang kebiasaannya banyak dijual di gerai-gerai tepi jalan, iaitu pisang goreng. Menu ni sebenarnya sangat sinonim lah dan telah pun menjadi salah satu menu kegemaran pada semua lapisan masyarakat di negara kita. Saya yakin mesti ramai yang dah cuba buat resepi pisang goreng ni sendiri kan? Pastinya ada yang betul-betul menjadi dan pastinya juga ada yang kurang memuaskan. Menu ni nampak je macam senang nak buat, tapi kalau tersilap sukatan boleh menyebabkan salutan tepung tu tak menjadi dan bunga tepung yang dihasilkan juga akan berketu dan tidak cantik. Jadi pada kali ini saya akan kongsikan resepi pisang goreng yang pastinya akan menghasilkan salutan tepung yang elok, bunga tepung yang halus, rangup dan kurang serap minyak. Lepas ni kalau ada sahabat-sahabat yang teringin nak makan pisang goreng ni puas-puas, dah tak payah susah-susah nak beratur dekat kedai lagi dah. Buat je sendiri yang pastinya puas hati dan lebih menjimatkan. So, kalau nak tahu cara penyediaannya macam mana, jom sama-sama kita buat resepi ni sampai jadi. Okay, let's go. Baiklah, pertama sekali sediakan 10 biji pisang yang sudah masak ranum. Dalam resepi ni saya gunakan jenis pisang nangka. Nak buat pisang goreng ni sebenarnya lebih eloklah kita gunakan pisang yang masak ranum macam ni, supaya akan menghasilkan tekstur pisang goreng yang lebih manis dan berkaramel. Pisang ni kita boleh belah dahulu kepada dua bahagian macam ni, kemudian barulah kita kupaskan kulitnya. Okey, sekarang kita akan buat bancuhan tepungnya pula. Pertama sekali masukkan 2 cawan tepung beras. Saya lebih suka gunakan tepung beras cap gelang, tapi kalau nak gunakan apa-apa jenama lain pun tak kisah, boleh je. Kemudian masukkan setengah cawan tepung jagung. Tips untuk dapatkan tekstur tepung yang halus dan rangup, memang kita kena gunakan rasio tepung beras lebih berbanding tepung jagung. Masukkan juga 1/4 sudu kecil tepung soda bikarbonat. Tepung soda ni jangan terlebih, nanti adunan akan rasa pahit pula. Kemudian masukkan 1 biji telur. Masukkan pula 2 sudu kecil air kapur. Sekarang boleh tuangkan 3/4 cawan air. Air ni macam biasa, saya gunakan air yang bertapis untuk pastikan kualiti adunan yang lebih baik. Seeloknya gunakan air yang betul-betul sejuk untuk dapatkan tekstur bunga tepung yang lebih rangup. Masukkan 1 sudu kecil gula. Dan 2 sudu kecil garam. Baiklah, sekarang bolehlah kita kacau dahulu adunan ni sehingga ianya sekata dan sebati. Akhir sekali barulah kita masukkan 1 sudu kecil pewarna kuning. Kemudian sambung kacau lagi sehingga adunan betul-betul sebati. Untuk optional, selalunya saya masukkan juga sedikit bijan ke dalam bancuhan ni, tapi kali ni kebetulan bijan dah habis pula, so saya tak masukkan lah. Okey, bila adunan dah betul-betul sebati elok macam ni, kita terus masukkan pisang yang telah disediakan tadi. Pastikan semua pisang yang kita masukkan ke dalam bancuhan tepung ni betul-betul tersalut rata macam ni. Sekarang bolehlah ketepikan dahulu sekejap. Baiklah, sambil-sambil tu kita dah boleh mula buat persiapan untuk goreng pisang tadi. Pertama sekali panaskan dahulu minyak masak. Untuk dapatkan hasil bunga tepung yang lebih cantik, pastikan kita gunakan kuantiti minyak masak yang banyak dan pastikan juga gunakan saiz kuali yang besar dan dalam. Masa ni memang kena pastikan minyak masak ni betul-betul panas dahulu sebelum kita mula menggoreng. Baiklah, sekarang kita dah boleh mula untuk menggoreng.
Sambil-sambil tu boleh buat sekali untuk gorengan bunga tepung ataupun serdak pisang goreng. Kita goreng pisang ni sehingga ianya bertukar kepada warna keemasan. Kemudian bolehlah angkat dan toskan. Biasanya bancuhan tepung yang kita buat tadi akan ada lebihannya. So, jangan terus buang sebab kita boleh gunakannya untuk buat gorengan bunga tepung yang lebih banyak lagi dalam gorengan berasingan nanti. Untuk hasilkan serdak pisang goreng yang lebih cantik, bolehlah gunakan cara gorengan seperti yang saya tunjukkan ni. Untuk gorengan ni sama juga, biarkan sehingga ianya berubah warna keemasan, kemudian bolehlah angkat, taburkan bersama pisang goreng tadi. Alhamdulillah, resepi pisang goreng yang kita buat tadi dah pun siap. Anda boleh lihat salutan tepung pada pisang memang betul-betul cantik dan tekstur bunga tepung yang dihasilkan juga betul-betul halus dan rangup. Sekarang bolehlah kita hidangkan. Menu pisang goreng ni memang sangat sesuai lah untuk dijadikan sebagai kudapan waktu minum petang bersama keluarga. Ataupun kalau nak makan time bila-bila pun boleh je, terpulang kepada selera masing-masing lah. Tempoh penyediaan pisang goreng ni sebenarnya sekejap je dan caranya juga sangatlah mudah. Lagipun menu pisang goreng ni bukanlah bermusim, kalau rasa teringin je boleh terus buat sendiri je dekat rumah. So, macam biasa, jangan lupa untuk like, komen dan kepada sahabat-sahabat yang baru sahaja singgah ke channel ni, bolehlah follow dan subscribe. Jangan lupa juga kalau anda rasa video ni dapat memberikan manfaat, bolehlah juga sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain. Setakat ini sahaja untuk episod kali ini. Semoga diberikan rezeki dan peluang untuk bertemu lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.